5 match round of 32 yang perlu fans bola sepak beri tumpuan lebih. Yang kelima, France vs Sweden. France sememangnya antara skuad paling komplit dalam tournament dengan skuad depth yang menakutkan. Tapi tak boleh pandang rendah pada Sweden walaupun sebelum ni tewas dengan Netherlands 5-1. Sebab ini adalah round of 32. Kalah mati. Kalau Sweden bubuh dulu, main bertahan, boleh jadi France akan dihukum. Tapi still, prediction saya untuk match ni, France yang akan layak dan menang. Setidaknya 3-0. Lalu yang keempat, Argentina vs Cape Verde. Semua mata pasti tertumpu pada Lionel Messi. Ramai nak tengok sama ada Argentina masih mampu kekalkan aura juara dunia. Tapi jangan pandang rendah dekat Cape Verde ni, sebab mereka merupakan dark horse yang boleh cipta kejutan besar kalau Argentina ambil mudah. Sebab sebelum ni pun Spain seri dengan Cape Verde, Uruguay juga seri dengan Cape Verde. Lalu yang ketiga, Netherlands vs Morocco. Ni antara match yang ramai fans bola sepak nak tengok. Netherlands hadir dengan gaya permainan menyerang yang pantas dan tersusun, tapi Morocco pula terkenal dengan defensive structure yang sangat solid serta semangat juang dan build up untuk serangan yang sangat luar biasa untuk edisi kali ni. Clash Eropah vs Afrika ni memang penuh intensity. Tapi tak tahulah, saya macam menjangkakan yang Morocco ada possibility untuk lepas dan layak ke round seterusnya. Namun apa pandangan korang tentang match Netherlands dan Morocco ni? Lalu yang kedua, Brazil vs Japan. Ramai anggap Brazil favourite, tapi Japan bukan underdog yang biasa. Mereka ada pressing laju, disiplin taktikal dan sering jadi giant killer. Sejujurnya, untuk sekarang performance dan momentum untuk Brazil sudah semakin naik setelah menang dengan Haiti dan Scotland. Jadi ada possibility besar Brazil still akan menang dalam match ni. Tapi kalau Jepun berjaya kawal tempo, kekecewaan yang besar mungkin berlaku. Dan prediction saya dalam match ni akan sengit Brazil menang, maybe 3-2. Lalu di tangga yang pertama yang mungkin menjadi tumpuan untuk round of 32 ni adalah Portugal vs Croatia. Bagi saya match ni antara match yang paling dinantikan. Portugal ada fansbase yang besar dari CR dan ramai yang mengharapkan Portugal layak untuk menang menghadapi Croatia ni. Tapi Croatia juga terkenal sebagai tournament monster yang sentiasa susah nak dijatuhkan pada mulanya. Ini pertembungan experience lawan star power. Croatia 2 World Cup sebelum ni kita tengok prestasi yang cukup mengagumkan. Semi-final di World Cup 2022 dan final 2018. Tak mustahil Croatia bakal buat kejutan vs Portugal. Tapi untuk prediction saya, merasakan yang Portugal akan layak dan match ni akan jadi sengit. Maybe 2-1 untuk Portugal.